Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya Wahhabu ya Ghani. Amma ba'du. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah taufik daripada Allah, maka Allah taala masih lagi menganugerahi kepada kita kebaikan yang sangat banyak. Katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku suruh mereka semua itu untuk melakukan ibadat kepadaku kecuali dalam keadaan ikhlas kerana agama ataupun kerana aku. Maka berbahagia dan bertuah dan beruntung bagi orang yang hatinya sentiasa ikhlas dengan Allah Ta'ala. Segala perbuatan dia tidak ada maksud dan tujuan kecuali semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maka orang inilah yang akan berbahagia dan tidak akan dikecewakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maka baikilah hati kita, baikilah perbuatan kita, biar ada perasaan ikhlas. Sekalipun kadang-kadang datang perasaan, datang keinginan, datang cita-cita yang mari daripada pihak nafsu kita, ataupun benda-benda yang menarik kita untuk kita melakukan sesuatu kepadanya, maka buat benda tu, buatlah biar kerana Allah Ta'ala. Kerana orang ikhlas ini tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam mencari keikhlasan di dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di dalam ibadat sahaja, semua perbuatan kita, sama ada kita makan, kita minum, kita belajar, kita periksa, kita tak periksa, kita membaca, kita hafal, biar jadi orang ikhlas. Barulah ilmu ataupun benda yang kita hafal itu ada keberkatan dia dan diredai oleh Allah Ta'ala. Sangat rugi seorang pelajar menggunakan tenaga dia, akal dia, masa dia untuk menghafal satu-satu ilmu, untuk menguasai satu ilmu, tetapi bukan kerana Allah. Maka ilmu itu hanya akan jadi ujian kepada dia. Ilmu itu tidak menjadi ibadat tetapi menjadi ujian kepada dia. Maka kemuncak kepada pengajian ilmu seseorang, keikhlasan seseorang di dalam belajar adalah akhlak yang baik. Tak ada faedah seorang yang ilmu yang banyak tetapi akhlak dia sangat merosot, sangat berat. Kerana tujuan kita mempelajari sesuatu tidak lain tidak bukan adalah kita nak mempraktikkan dia, nak mengamalkan dia. Maka akhlak-akhlak adalah perangai hubungan kita sesama makhluk. Begitu juga akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semata-mata kita tahu saja dengan tidak kita praktikkan, maka ilmu tu hanya jadi ilmu dan jadi hujah kepada seseorang. Tetapi apabila dia amal, maka ilmu akan membuahkan akhlak yang baik. Maka kalau orang yang tidak ada akhlak, seolah-olah dia tidak ada ilmu. Seperti orang jahil. Dah, ilmu ada tapi dia sifat dia tidak amalkan. Maka ilmu inilah, akhlak inilah menunjukkan adakah kita faham, adakah kita sanggup berkorban, kita faham
apakah hubungan di antara kita dengan Tuhan dan di antara kita dengan makhluk. Orang ada ilmu, orang tak boleh nak kesal, tak boleh nak kata dia baik, nak orang kata jahat lagi. Sebab ilmu semata-mata. Tetapi seorang itu dinilai baik atau jahat apabila dia jadikan ilmu dia itu jadi akhlak dan perangai dia. Apabila dia jadikan ilmu dia itu perangai, maka orang itu baru dinilai awak baik. Kalau semata-mata kecek saja, akhlak tak ada, orang itu tidak lagi dipanggil orang baik. Bahak bak sabar, bahak bak tawakal, bahak bak ikhlas macam-macam. Tetapi dia sendiri meninggalkan akhlak untuk ikhlas, untuk bertawakal, maka orang ni seperti orang jahil juga. Jadi itu penting. Sebab tu Nabi kata benda yang paling berat ditimbangnya Tuhan adalah akhlak yang baik. Semata-mata ilmu tidak boleh dinilai kebaikan ataupun kejahatan, ilmu semata-mata. Tetapi apabila kita amalkan, jadilah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Ainama sukifu, di mana saja kamu duduk, kamu akan dihina oleh manusia, mendapat kehinaan, kecuali menjaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Maka hubungan inilah dipanggil akhlak. Lagu mana kita nak berhubung dengan Allah, ada akhlak-akhlak dia. Lagu mana kita nak berhubung dengan manusia, ada akhlak-akhlak dia. Jadi apa saja keadaan kita, jangan tinggalkan akhlak yang baik, kerana akhlak itulah menunjukkan keilmuan kita. Jadi gitulah sahaja nasihat sedikit untuk mengisi masa. Mudah-mudahan masa ini dikira pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Wa laqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Sallallahu alaihi. Wallahi qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Sallallahu alaihi. Lakinna hubban fi syara'iri qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Sallallahu alaihi. Wa izim tazajna bil mawaddati hahuna narfa aidi fakhrina wa rajana. Ya Allah. Lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana. Ya Allah. Tarihi wa habibihi wa safiyihi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Allah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa akbilna ajib da'wana. Ya Allah. Anta lana ya zukrana fi hazihi dunya wa fi ukhrana. Ya Allah. Aslih lana al ahwal waghfir zambana wa la tu'akhiz in rabbi in akhtana. Ya Allah. Wasluk bina fi nahji al-Mustafa sabbin ala qadamil habibi khutana. Arina bi fadli minka tal'ata ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana. Warbud bihi bi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man wala. Wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa zawil huquqi wa taliban awsana. Wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina nahnu baina yadayka anta tara. Ya Allah. Qad rajaunaka fahaqi su'lana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana. Ya Allah. Wansur bina sunnata tuha fi biqa'il ardi waqma' kulla man ada. Ya Allah. Wanzur ilaina waskina ka'sal hana washfi wa'afi ajilan mardana. Ya Allah. Waqdil lana al-hajati wahsin khatmana indal
الممات وأصلحا عقبانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هر قدره الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Kita baca Fatihah, kita tawasul dengan surah Fatihah, dengan rahsia surah Fatihah, keistimewaan surah Fatihah dan kedudukan orang yang diturunkan surah Al-Fatihah kepada dia dengan niat supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa orang yang kita sayang atas muka bumi. Allah Ta'ala mengkabulkan segala hajat orang yang hadir dalam majlis ni dan Allah Ta'ala beri lebih daripada apa yang mereka inginkan dan hajatkan. Amin. Allah Ta'ala menurunkan keberkatan, kemurahan rezeki daripada pihak dia dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa umat Nabi Muhammad, berlemah lembut dengan umat Nabi Muhammad, kesian belah kepada umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala angkat segala bala daripada umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala mengangkat segala derita, segala bencana, segala kemarahan daripada umat Nabi Muhammad. Amin. Apa yang diniatkan oleh wali kutub, wali-wali Allah, wali-wali gaib dan segala guru-guru kita dan apa yang dihajatkan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dan setiap hajat-hajat yang baik yang diniatkan oleh orang-orang baik pada malam ni, maka kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.